Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube Girl Outdoor Malaysia. Video kali ni Tira nak bawa korang jalan-jalan dekat Desaru, Johor. Ramai lagi yang belum tahu dekat Desaru ni ada macam-macam aktiviti dan tempat-tempat yang menarik boleh dilawati dan dijadikan tempat percutian sekeluarga. Sebelum teruskan tontonan, jangan lupa subscribe YouTube channel Tira. Selamat menonton! Sesampainya kami di Desaru, kami dibawa makan makanan seafood yang sangat sedap di restoran terapung Seafood Bujang Firefly. Makanan laut dekat sini semuanya segar-segar belaka. Kalau korang datang dekat restoran ni, wajib cuba menu ketam masak sambal ni, sedap sangat. Kalau ada yang lagi besar, lagi besar kan? Yang sikit. Jadi kita letak kat bawah sini. Kita buat sikit. Banyak badan ni je. Boleh dah pecah. Letak sini boleh? Boleh. Tak lagi satu tak? Boleh tu, boleh. Macam mana nak tahu Boleh. macam? Dia, kita dengar dia punya crack. Okay, ni sepik dia kan? Macam bunyi Macam bunyi, okay. Tak nak dekat dengar sikit. suara tau? Dia tak adalah. Oh. Okay, kalau kurang nak sengit lagi pun boleh gini. Terbang sikit. Cabut. Boleh bang? Perut pun dah kenyang, apa kata kita explore khazanah yang ada di Sungai Lebam. Dekat sini, kita boleh tengok bermacam-macam spesies burung, ular dan pokok paya bakau serta hidupan lain yang ada di Sungai Lebam. Good afternoon. Hi, Good afternoon. My name is Irshad. Hello sir. Irshad, my father named me Irshad. It has a meaning. It means guidance or good advice. About 70% of all the mangroves in the world can be found here within Southeast Asia. Sungai Lebam kini menjadi tarikan pelancongan alam semula jadi terutama di kawasan Desaru. Ini kerana Sungai Lebam merupakan salah satu sungai penting di kawasan itu dan terkenal dengan hutan bakau yang hidup subur di sepanjang tebingnya. Kalau anda datang di sebelah malam, boleh lihat banyak kelip-kelip di kawasan hutan bakau Sungai Lebam. Because they're submerged most of the time, they cannot take oxygen directly. Yang kaki pancing pun boleh juga buat aktiviti memancing dekat sini tau. Siapa dah ready, you can go inside there. Ni kita akan pergi tengok ada bermacam jenis burung. Yang penting yang ni burung paling susah nak dapat lah. Ini ya. Itu burung apa? Tengok dia. Ayam. Burung ayam. So kita akan masuk ke dalam hutan ni okey. Desaru Kos merupakan habitat kepada lebih 100 spesies burung yang ada di situ. Di sinilah pelbagai khazanah bersayap dapat ditemui termasuk helang laut perut putih, helang Brahmi, helang bahu hitam, helang ular jambul dan pelbagai spesies burung yang lain. Okay guys, kita dah dapat kunci bilik. Jadi jomlah kita terjah masuk tengok macam mana rupa biliknya. Salah satu hotel terbaik yang ada di Desaru adalah Nidia Hard Rock Hotel Desaru Coast. Pengalaman menginap di hotel ini sangatlah berpuas hati dan sangat selesa. Korang boleh masukkan hotel ni sebagai salah satu hotel yang wajib dihuni kalau ke Desaru. Ada laut. Mesti dari balcony nampak. Haraplah nampak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Woo. Wow. Laut guys. So dekat sini bilik Tira sekarang facing laut. Oh, cantiknya view. Oh my god. Boleh tembus ke bilik air belakang tu. Wow. Ini yang mahal ni. You're the best thing that I've ever found. Because one director, producer yang angry, pecah. Lepas tu dia tukar lah. Macam tu. The one that 지금 당장 나와 지가 됐잖아 미워나 거리에 미하고 있잖아 Cause I need you to leave me I am you feel me so depressing My little son of a You're all I can think of. Okay guys, so sekejap lagi kita nak pergi mencari bintang. Kita nak tengok stargazing. Harap-harap ada lah kan. Everybody, bila you ada smartphone, basically you dah boleh stargaze very easy. So from your phone kan, so you boleh download different kind of apps. So one of the apps yang I use is actually called as Stellarium. Okay, so it's spelled as Stellarium. So Orion ni masa hujung tahun, kalau untuk kita waktu kita start monsoon season, then is the time when we actually after maghrib kita dah boleh start nampak Orion dekat langit. So masa bulan 4, bulan 5, bulan 6 usually susah untuk kita tengok Orion, tapi kita akan nampak Scorpion. Kita sekarang ni dia kat atas, dekat bawah.
Selain dari kemudahan gimnasium dan kolam renang yang ada di Hard Rock Hotel ni, korang boleh berhibur di Adventure Water Park yang terletak bersebelahan dengan Hard Rock Hotel. Bagi peminat golf sama ada yang pro ataupun yang baru nak berjinak-jinak, dekat sini lah tempat yang paling sesuai untuk anda. The Els Club Desaru Course menawarkan pengalaman golf bertaraf dunia. Dikelilingi keindahan alam semula jadi yang memukau, tempat ini dibina oleh legenda golf iaitu Ernie Els yang menggabungkan ketenangan panorama pantai dan kehijauan tropika. Makan buah dulu. Ni buah markisa. First time makan. Betul. Tapi kalau tu buah lepas tu tak buah. Asam sikit lah. Ada lagi satu yang putih sikit warna dia. Tu manis sikit. Buah dulu. Sedap. Nanas. Toye cair. Toye buah. Toye buah. Dah. Roasting ni ada bahasa buah. Ni buah masak kari. Buah masak kari, geng. Dia panggil tongkak. Ni kita ambil yang kuning sikit ni. Kita tengok manis ke mantap. Nak kena belajar yang masak lah. Sedap. Tahu tu. Cuba makan. Ni kokak, ni dah kokak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dah goreng. Ini dah juga. Kenapa kau tahu ke kan? Tukang buah. Tukang masak sendiri ni. Tukang petik buah yang masak. Goreng pisang panas-panas. Ni nama dia bukan pisang goreng. Pisang goreng. Goreng. Jom. Panas-panas lagi. Orang tak kuali. Tak ada pisang juga. Ha? Tak ada pisang juga. Alright, it's compulsory for everyone to wear the safety helmet. Everyone show me your right thumb. Okay, so how you control the accelerator? Basically, you use your right thumb and push the throttle like this. This is not a motorbike, you see you get nothing. Okay, so use your thumb and press the accelerator. Press it bit by bit. Warna merah kita. Let's go.
Desaru Fruit Farm Tour ini menawarkan pengalaman interaktif di mana pengunjung dapat mengenali tanaman, proses pertanian serta kepentingan kelestarian alam. Sesuai untuk lawatan keluarga dan pendidikan, farm ini menggabungkan pembelajaran dan rekreasi dalam suasana semula jadi. Korang, bukan setakat tanaman je yang ada. Mini zoo pun terdapat juga dekat Desaru Fruit Farm ni tau. Anak-anak mesti teruja dapat tengok banyak haiwan-haiwan yang ada dekat mini zoo ni. Banyak lah ke? 1 million subscribers. Wow, so beautiful. Pegang apa lagi? Oh my goodness me. Mesti takut kan? Tak. Aku vegetarian. Wow. You don't like snakes? No, I don't like. Why you don't like your dog girl? No, I don't like. Actually, padahal dia takut. They go 500. Abbas, sambil ni Abbas. Lydia. Salamander? Lydia, 拍个照片给我。 Tajam, bahaya. Bahaya, tajam. Ada unta. Asal besar, ekor dia besar. Dia Bentan. Dia macam unta dia. You also want. You also want. I want to touch. But what is it? Bagi yang minat untuk belajar cara hidup orang lama terutama masyarakat nelayan, anda boleh datang ke Muzium Nelayan. Muzium Nelayan ini menampilkan sejarah dan kehidupan masyarakat nelayan tempatan yang telah menjadi nadi kepada komuniti pesisir sejak turun-temurun. Di sini, pengunjung dapat melihat pelbagai peralatan menangkap ikan tradisional, bot nelayan serta memahami teknik perikanan yang diamalkan mengikut musim dan keadaan laut. Muzium Nelayan juga menceritakan tentang rutin harian nelayan, cabaran yang mereka hadapi serta hubungan erat antara manusia dan laut sebagai sumber rezeki. Melalui pameran ini, kita dapat menghargai masyarakat maritim, semangat kental masyarakat nelayan dan kepentingan memelihara khazanah laut untuk generasi akan datang. So dekat Malaysia cuma ada beberapa lah yang pos pameran pasal pos ini kat SPU kat Ipoh, Museum Geologi kat Ipoh tu ada. Dan kita lah kat sini. Dan kenapa ada Museum Geologi dekat dalam Museum Nelayan, saya terangkan sekali lagi. Sebab kawasan kita dekat dengan kawasan tapak warisan geologi yang usia jutaan tahun. So dia kata, why not Kejora buat satu galeri geologi khas untuk yang batu tu. So batu tu ada kat tengah-tengah tu. So yang ini adalah Ini sampling yang ini daripada outside lah, tapi dia sebab ada cerita pasal geologi tu, dia ada pecah ada mineral, fosil dengan batuan.
120 kg nya mereka kita tahu. Tak lalu. Cuba je. They can pay for 120 kg. Really? Oh, dia telan macam tu gitu. Comel. Tangan dia. Comel. Dia bertengkuk belakang. Oi. Bos, yang ni berat dia berapa? Tengok keadaan. Kalau ada macam makan kuat ni lah, banyak healthy dia, dia sampai 1.6 kg. Oh, 1.6 kg boleh sampai berat. Kalau yang dia makan tak sihat dia daripada nanti kurang baiknya 750 gram. Berapa lama masa menetas? 42 hari. 42 hari. Ya. 42 hari ya guys. Okey korang, video Tira jalan-jalan desa Ru berakhir sampai di sini. Banyak kan tempat-tempat best yang Tira tunjukkan dalam vlog kali ni? Terima kasih sudi menonton sampai habis. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.